This is the day guys. So hari ni kita nak review sebuah banglo konsep di Mexico. Kalau kau pernah tengok cerita Pablo Escobar dekat Netflix, rumah tu design dia sama macam tu guys. So sizing dia 25,000 square feet. Aku nak cerita lebih pun nanti kau tengok sini lah rumah tu macam mana. So let's go. Welcome to our first episode banglo review dekat YouTube ni. So ini adalah video pertama aku review banglo dekat YouTube ni. Hopefully banyak lagi lah aku boleh review banglo lepas ni. Untuk this episode, aku nak review satu rumah banglo konsep Mexico dekat Seri Iskandar. Aku boleh claim, aku rasa ini adalah the first banglo konsep Mexico dekat Perak. Korang boleh pusing lah satu Ipoh ni, dekat area Pekan-Pekan Ipoh. Aku rasa yang ni yang the first. Okay, so the best part is pasal rumah banglo ni adalah sizing dia 25,000 square feet guys. Daripada sini dia punya ujung, sana dia punya ujung. Dan untuk banglo ni dia ada 3 entrance. Yang ni main entrance, second entrance, third entrance. Tadi aku ada sembang dengan owner, dia bagi tahu kalau katakanlah big event ataupun tetamu datang ke and so on, boleh gunakan pintu main entrance ni. Dan kalau katakanlah korang mungkin nak keluar cepat rumah ke atau family punya nak keluar masuk, boleh pakai pintu yang ni. Dan kalau katakanlah korang ada nak hantar barang dapur ke gas ke and so on, gunakan pintu belakang tu. Maksudnya depends on korang punya purpose, guna pintu ikut purpose. Tetamu guna pintu ni, hal-hal lain guna pintu yang lain. Right? So yang ni dia punya main entrance, korang boleh tengok sendiri. Nice kan? Nice gila weh. So yang ni dia punya ruang parking luar ni. So kalau katakanlah tetamu datang, mungkin korang ada buat family punya event ke apa ke, parking kereta dekat belah sini. Okay, dekat luar boleh parking dekat sini. Dekat luar ni pun boleh parking dalam 3 biji kereta sekali masuk. Pandai setting 3 biji boleh masuk lah. So yang ni dia punya pintu gerbang. Korang nampak? Nice gila kan? Nice gila weh dia punya pintu gerbang ni. Dan kalau korang masuk dekat rumah ni kejap lagi, korang tak akan rasa macam kawasan rumah, sebab dia rasa macam korang duduk dekat dunia lain. Memang sangat-sangat nice. Then bila kau masuk dekat sini, dekat sini ada satu bilik tidur belah bawah ni. Yang ni owner bagi tahu dia macam consider small room lah. Kalau katakanlah rumah besar macam ni, confirm ada maid kan. So maid akan tidur dekat dalam bilik ni. Dalam ni ada satu bilik tidur. Dan untuk rumah ni total up semua ada 6 bilik tidur, 5 bilik air. So yang ni consider dia punya ruang car porch. Besar gila kan. Dia memang korang masuk rumah ni, makin lama korang masuk, korang akan rasa macam makin dekat dunia lain. Ruang car porch ni owner bagi tahu boleh muat 6 biji kereta. 2 sini, 2 sini, 2 sini. Dan kalau katakanlah korang buat event, dekat tengah-tengah ni korang boleh jadikan tempat untuk cedok lauk ke kemah, semua boleh tak dekat area sini. Okay, dan yang paling best pasal rumah ni adalah dia ada siap sekali dengan surau mini guys. Owner bagi tahu asal-asal dia punya plan. Dia nak buat macam orang sini boleh semayang dekat sini, ataupun tetamu yang datang buat small event family ke apa ke, boleh gunakan surau ni untuk dia orang solat lah. Right, so terpilih tempat ambil wuduk. Dan dia punya dia belah dalam. Tapi owner guna untuk just dia balik kadang-kadang dan akan tidur dekat sini lah. Dan dalam ni lengkap ada toilet dan juga ada tempat untuk nak rehat-rehat and so on. Dia kata bilik ni boleh jadi multi purpose punya room. Boleh jadi surau dan juga boleh jadi guest room. Tapi current dia gunakan bilik ni sebagai guest room. Okay, right? So yang ni korang kalau katakan lawan dia, korang nak tukar jadi surau pun boleh, tak ada masalah. Sebab asal-asal planning pun memang untuk buat surau. Owner dia bagi tahu aku tahu. Dia kata untuk rumah ni dia ada beberapa ruang tamu. So ini ruang tamu yang pertama dekat bawah ni. Ruang tamu dekat bawah ni dia kata dia sebagai consider macam tetamu punya ruang tamu. Okay, kenapa dia letakkan ruang tamu bisnes dekat area sini? Dia kata kalau katakanlah contohlah deal dah pergi balik. Ni pintu dia lah. So dia dekat dengan entrance. Alright, so kalau katakanlah datang kereta parking sana, dan dekat sini tempat untuk dia orang discuss. So maksudnya dia asingkan tetamu ataupun orang luar punya area dengan family punya area. Tetamu lepak dekat area sini. Tapi bila dia mana asal, mungkin kunci je atau buka. Okay, korang boleh masuk, korang boleh tengok daripada belah sini. Nampak? Nice kan? Okay, boleh tengok belah atas. Nampak tak? Nice gila weh, serius. Memang sangat-sangat nice dia punya layout rumah ni. Okay, so jalan 2-3 tapak dan lupa kena bagi tahu bilik ni dia memang ada tandas. Okey, maksudnya dia tak ada isu lah semata-mata nak pergi toilet kena pergi masuk belah rumah ke, tak ada. So memang lepak-lepak dekat sini pun dah cukup untuk dekat sini punya area pun dah cukup untuk dia orang lepak lama, sebab toilet semua dah dekat area sini dah. Nak solat pergi dekat area surau dekat sana, belah sana. Parking
dekat belah luar. Okay, so yang ni consider macam dia punya ruang lega besar kan. Aku tak tahulah, tapi arkitek untuk rumah ni memang sangat-sangat bijak lah. Kau nampak tak? Tengah-tengah ni dia punya view memang sangat-sangat nice kan. Dan dekat tengah-tengah ni pula, uncle tu bagi tahu, owner bagi tahu, sini jadikan tempat untuk BBQ punya area. Dekat sini dia ada tempat untuk buat BBQ punya area tau. So dia akan pakai kat sini punya area untuk BBQ punya area. So dekat sini tempat untuk makan-makan dengan family. Dan the best part is, lantai ni yang kau nampak ni, yang petak-petak ni, yang ni memang import daripada Mexico guys. Real import daripada Mexico. Okay. Dan yang ni dia punya kawasan tengah dia. So untuk pintu yang kedua, kalau katakanlah korang mungkin bukan big event, mungkin dalam tetamu yang datang tu mungkin tak ramai, boleh pakai pintu yang kedua ni lah. So pintu kedua ni kalau korang nampak, daripada parking depan tu terus boleh akses terus ke sini. Ini dekat belah sini. Okay, so kita jalan dekat belah sini. Right. So dekat sini dia punya kawasan padang lah. Nampak tak guys? Besar gila kan? So kalau katakanlah biasanya orang kaya kan, dia akan buat event ke party ke and so on. So dia boleh gunakan kawasan ni untuk jadikan party punya area. Okay, nampak tak? So ni pokok ni, pokok kurma ni original tau. Memang pokok kurma. Dia bukan pokok sawit ke apa ke, memang pokok kurma. Dan belakang tu kalau kau nampak, dia memang dah ada buah lah. Tapi dia kelat lah, dia tak boleh makan. Tapi kalau katakanlah orang tanya dia pokok kurma ke pokok sawit, dia memang real pokok kurma. Okay, so dekat sini ruang memang sangat-sangat besar. Sebab rumah ni guys, sizing dia 25,000 square feet. Layout rumah saja ataupun build up size saja 7,000 square feet. Besar dia bukan, dia punya sizing besar memang bukan kaleng-kaleng lah. Dan okay, stay sini. Kau nampak tak view dia? Kalau korang pernah tengok Netflix series cerita Pablo Escobar ataupun Narcos, korang akan perasan ada scene-scene yang dia lepak dengan kawan-kawan di tepi pool kan. Kalau korang perasan, konsep rumah dia, design lebih kurang sama. Dia ada macam yang macam lekuk-lekuk tu kan. So ni view pool daripada tengah-tengah kawasan rumah ni ataupun laman rumah ni. Dan kalau korang perasan, view pool ni, kalau korang pernah tengok cerita Narcos, Netflix series Pablo Escobar tu, dia ada scene lepak kawan-kawan dekat pool. Kalau korang perasan, design rumah ni lebih kurang macam design rumah Pablo Escobar tu. Sebab rumah ni pun owner bagi tahu dia memang Mexico punya konsep. So that's why siapa-siapa yang feeling macam nak jadi macam cerita mafia, Narcos dan so on kan. So rumah ni memang konsep dia sama. Okay, nanti korang boleh tengok lah cerita Narcos tu. Waktu Pablo Escobar lepak dengan kawan-kawan di tepi pool, environment rumah ni sebiji macam dalam cerita Narcos yang Pablo Escobar berlakon tu. Okey, settle untuk bahagian luar. Kita tengok bahagian pool jap. Okey, nampak tak? Dan owner bagi tahu baru-baru ni dia maintain garden ni kos lebih kurang 6,000 untuk maintain balik kawasan garden dan so on. That's why rumah ni walaupun tak ada orang duduk, tetapi dia memang sangat-sangat terbela dan terjaga lah. So ni punya pool. Dan mungkin korang ada BBQ area ke and so on, boleh lepak kat belah sana. Ataupun korang boleh beli kursi yang tepi pool tu, korang boleh baring letak dekat tepi ni lah. Okay, so ni dekat dia punya ruang pool. So yang ni consider ruang rumah. Okay, yang ni adalah consider ruang rumah. Kita belum masuk lagi tau. Dalam rumah lagi nice. So settle untuk bahagian belah sana, belah tengah. Now kita nak masuk belah dalam rumah pula. Sebelum aku terlupa, lampu ni owner bagi tahu dia import daripada Morocco. Lampu ni import daripada Morocco. Okey, lantai daripada Mexico, lampu daripada Morocco. So yang ni consider dia punya main entrance ataupun consider macam living hall utama dia. Korang boleh tengok sendiri, besar dan sangat-sangat tinggi. Dan owner bagi tahu kalau katakanlah ada event-event rasmi family, dia orang akan lepak dekat area sini. Consider macam family area jugalah. Okey, dan korang boleh tengok sendiri, atas dia memang sangat-sangat nice guys. Kalau siapa yang sukakan rumah konsep klasik, elegant, aku rasa rumah ni memang good taste untuk korang lah. Daripada living hall ni, korang boleh terus akses ke swimming pool punya area guys. Gila, memang eksklusif ni. Serius memang eksklusif, nampak? So angin luar akan masuk. Sambil korang lepak dengan family dekat sini, boleh buka salindor, natural air boleh masuk. View dia pun best guys. View swimming pool. Bayangkan kalau kau ada anak-anak, budak-budak kecil ke, main-main dekat sini, terus boleh lompat kat swimming pool. Dia punya level best rumah ni. Okay, right. So dia punya living hall. Dan kalau kau perasan, belah atas tu dia ada bilik belah atas tu tau. Bila buka pintu, kita boleh tengok siapa yang datang daripada atas. Ni memang mewah gila. Ini owner punya taste memang lain macam lah. Okay, so dekat sini pula consider macam small area untuk makan. Aku tanya tadi, memang ni kawasan makan ke? Dia kata ya, sebab dia punya family tak ramai. Dan dia dulu
waktu dulu ada satu meja bulat dekat sini. Breakfast diorang akan makan dekat area sini sambil buka sliding door. So sambil makan pagi-pagi, natural air akan masuk daripada tepi. Kau nampak tak? View swimming pool. Memang nice kan? So dia memang dia pandai bermain dengan swimming pool lepas tu. Semua view utama dia swimming pool dan juga ruang tengah dia. Okey. So dekat belah sini pula dia punya ruang dapur. Okey. Ruang dapur ni memang sangat-sangat besar. Dan kalau kau perasan, marble ni dia sekeping tau. Owner bagi tahu one piece. Dia kata waktu nak pasang tu 6 orang. 6 orang kena angkat marble ni. Sebab memang sangat-sangat besar dia punya marble. So lantai ni nampak macam SPC tapi bukan, dia adalah lantai mozaik. Dan ni pun marble. Kau nampak. Memang nice guys. Sebab kau tengok bukti mengatakan ini adalah marble yang sekeping. Kau tengok, dia tak ada langsung line yang bersambung. Nampak? Straight so memang sangat-sangat nice dia punya layout. Dan ruang dapur dia kau boleh tengok sendiri, tabletop, everything semua dah ready dah. Belah bawah ni siap dengan kitchen cabinet, lampu kipas semua dah ready dah. Dan owner bagi tahu, rumah ni yang specialnya, pintu dia semua kayu cengal. Dan design semua macam ni, memang sangat-sangat klasik. Semua pintu rumah tau, tak ada satu pun terkecuali. Semua pintu adalah pintu kayu jenis cengal. So korang boleh tahu sini lah, kalau kayu cengal ni dia memang anak-anak takkan makan. So kualiti dia memang sangat-sangat grade A lah. Dan bawah ni ada satu bilik. Sekarang ni ada orang tidur dalam bilik ni. Dan belakang ni ada consider mini store dekat belakang ni. Dan owner bagi tahu, okay, aku tunjuk sikit punya special rumah ni, sizing pintu dia kecil sikit. Betul tak? Dia kecil sikit, dia unik lah. Dan aku tengok pasal kayu ni tadi lah. Dan owner kata bagi tahu ni memang original kayu cengal. Then tadi udah bagi tahu disebabkan family dia tak ramai. So biasanya kalau masak-masak dia orang akan masak dekat belakang ni. Kalau kau ingat macam rumah Papa Laris ataupun Datuk Ali Syukri, dia ada dapur yang besar tau. Tapi memang dia akan gunakan dapur yang kecil macam ni kalau katakanlah makan-makan dengan family. Sebab orang kaya punya style memang macam tu lah. Dia akan pakai space yang kecil ni je kalau katakanlah bukan event rasmi. Event rasmi, family besar ke datang everything, dia orang akan pakai dapur yang besar. So uncle tu bagi tahu tadi, dekat sini tempat dia makan dengan wife dia. Masak-masak dekat situ, makan-makan dekat sini. Dan belah belakang tu ada small garden belakang tu, just macam tanah-tanah macam tu lah. Okey, dan kalau korang ingat tadi, aku dah bagi tahu pasal pintu yang ketiga, betul tak? So pintu ketiga ni pintu ketiga dia. Okey. Kalau kau ingat tadi, aku ada bagi tahu pasal pintu ketiga. So ni dia punya pintu ketiga. So kalau katakanlah korang mungkin order gas ke, korang beli barang basah ke apa ke, tak perlu lalu kat depan, just attach terus direct ke dapur. So maksudnya barang-barang basah ke everything korang tak perlu pusing jauh semata-mata nak ke dapur. Sebab memang ada special pintu direct terus ke dapur. Right. So kita nak pergi ke ruang yang seterusnya. Right. So next area. Okay. Right. So next area ni memang sangat-sangat special. Okay. Next area sangat special. Dekat sini ada macam lorong untuk nak ke area sini lah. Sini ada macam tempat rak buku and so on. Dan kalau kat sini pula dia macam ada pintu untuk, dia kat sini pula ada tangga untuk nak tingkat kedua. Tapi kejap lagi kita nak tingkat kedua, kita nak pergi yang belah sini dulu. So ini pun ada satu pintu, naik tangga terus buka pintu terus pergi ke pool punya area. Nampak tak guys? Macam kau bagi tahu kan, semua pintu access sliding door everything dia akan direct kepada swimming pool. Dan yang ni paling special, aku mula-mula datang aku terkejut. Aku ingatkan ni living hall, tapi sebenarnya ini adalah bilik master bedroom. Bilik master bedroom ni sizing dia 1200 guys. Bilik master bedroom saja. Yang ni consider macam family area. Untuk bilik master bedroom ni aku ingatkan ni lah dia punya consider macam ruang tamu, dia macam ruang tamu yang kedua ketiga kan. Tapi tak, ni adalah master bedroom punya space. Daripada pintu kau masuk ni, direct ni semuanya master bedroom. Okay, so ni consider macam kawasan lepak-lepak dengan family everything. Dan okay, kawasan ni consider macam private area kalau katakanlah lepak-lepak dengan family. TV, sofa semua ada kat area sini dah. Dan sini pula dia punya master bedroom punya area. Dekat belah sini dia ada satu bilik, consider macam bilik rak baju. Orang kaya kan banyak baju kan. So dekat sini dia akan letak rak-rak baju everything dekat sini. Dan lepas tu dia boleh attach ke toilet. Okay, dia boleh attach ke toilet. Okay, nampak tak dia punya toilet? Nice, still lagi menggunakan marble yang mahal tadi, sekeping. Aku suka marble ni sebab dia nampak mahal. Dan dia tak nampak macam cheap punya lah, nampak mahal. Sebab ni pun memang quality sangat-sangat okey. Ini local punya, bukan import. Dan yang paling special, sebelum ni tim aku review, dia tak pergi area ni. Tapi yang ni aku dapat masuk sebab owner sini explain dekat aku tadi. So ini adalah special area dia. Nampak tak? Dia ada hidden space guys. Dia ada hidden space, siap ada bathtub. So maksudnya
Yang ni pun consider kawasan yang korang boleh mandi. Tapi consider macam open konsep punya ruang mandi lah. Dia ada consider macam hot shower punya area nama kita tadi kan. So korang boleh mandi kat sini sambil dapat view luar yang natural. Lepas tu ada bathtub dekat sini, memang eksklusif lah. Tu aku ingatkan ruang ni dia attach dengan dapur tapi dia tak ada kena-mengena. Dia adalah satu ruang lain dekat dalam kawasan rumah ni. Okay, belah sana pula ada pintu, korang boleh attach pergi ke swimming pool. Aku tanya tadi dekat owner kan, ni kalau mandi ni orang ngintai. Tak ada siapa ngintai lah, sebab kawasan ni semua kawasan yang setingkat kan. So ini adalah kawasan yang korang boleh mandi. Bayangkan sambil korang mandi, korang kan ada kes tuala tak bawa kan. So dia tak ada masalah, dia boleh lagi masuk dalam bilik walaupun tuala tak pakai. Okay, sebab ni still lagi dalam kawasan bilik air. Alright, okay. So nampak tak? Bilik air kat sini, bilik air dekat sana pun ada juga bilik air. Okay, ini baru betul-betul punya master bedroom untuk tidur lah. Dia ada katil, dan sizing dia just nice dan simple tapi nampak mewah. Okay, dekat sini asalnya ada 3 pintu tau, 1, 2, 3. Tetapi owner decide jadikan ni dinding sebab dia kata ada kawan dia bagi tahu feng shui tak ngam. Dia buat pintu dekat sini tutup. Dia kata daripada tidur tu keluar. Something like that lah dia punya cerita tadi kan. Tapi dia tutup dekat sini. Dulu dia kata dekat sini ada frame. Tapi idea aku, siapa yang beli rumah ni, korang boleh buat satu shelf TV dekat sini. Letak satu set TV dekat belah sini. Dia dah gambar dia punya looks ni mana cantik dah. Kalau katakanlah korang letak untuk set TV. Okay, dan korang boleh access tepi 2 pintu ni, korang boleh access ke pool. Okay, dan dalam bilik ni pun still lagi ada bilik. Okay, yang ni owner bagi tahu bilik untuk anak dia lah. Korang bayangkan kalau katakanlah korang sebagai anak orang kaya, korang dapat bilik macam ni kan, buka mata je view menghadap pool. Korang bayangkan kalau katakanlah korang anak orang kaya kan, korang punya bilik tidur, buka mata je guys, tu nampak pool. Lepas tu tingkap penuh keliling rumah. Tepi-tepi ni nampak macam dekat Mexico. Bayangkanlah kalau ada korang anak orang kaya kan. So ini adalah dia punya feeling kan. Sebab layout dia memang cantik guys. Korang nampak tak? Bila kita makin masuk dalam rumah ni, korang akan rasa macam korang dalam dunia lain. Betul tak? Dan sebenarnya rumah ni dia banyak pintu yang connected. Daripada pintu depan sampailah semua area. Contoh macam pintu ni kan, kita attach daripada master bedroom, tapi mungkin anak dia yang ni dia akan tutup, mungkin anak dia akan attach pintu yang ni. So pintu yang ni dia boleh terus akses kepada swimming pool. Okay, pintu ni korang boleh akses kepada swimming pool. Nampak tak? Ni swimming pool punya area. Dia kata kadang-kadang dia jadikan bilik ni macam bilik untuk tetamu juga datang. Consider macam guest room. Meeting tidur kat sini, everything boleh terus akses ke pool tanpa perlu ganggu dia punya bilik master bedroom. Dan bilik master bedroom ni, contoh waktu privacy punya area ke ataupun privacy punya time, dia boleh kunci pintu ni, tak ada masalah. Okay, so settle untuk tingkat yang pertama. Nampak tak guys? Master bedroom saja sizing dia 1200 guys, bukan kecil anak punya size. Okay, so settle untuk tingkat yang pertama. Kita nak naik tingkat yang kedua pula. Let's go. So untuk tingkat yang kedua, kau nampak sini, kau nampak tak? Dia punya tangga ni klasik kan. Tangga ni pun nampak memang sangat-sangat mewah lah guys. Okay, siapa yang ada rezeki beli rumah ni, korang memang beruntung lah. Ada orang kaya, dia tahu pilih rumah yang ada taste. Siapa yang beli rumah ni, bagi aku dia ada taste lah. Sebab dia, walaupun rumah subsale, rumah second hand, tapi looks dia nampak mewah, nampak klasik. Okay, so belah tengah-tengah ni ada small area. Tadi aku ada tanya dekat owner, tengah-tengah ni ada apa-apa tak? Dia kata just kosong saja, tak ada apa-apa. Dan dia kata view paling dia suka dekat dalam rumah ni daripada semua view yang ada, dia kata view yang ni dia paling suka guys. Nampak tak? View yang ni yang dia paling suka. Dia kata yang ni paling nice look lah. Sebab daripada atas kau akan nampak pool, kau akan nampak surau, kau akan nampak everything. Sebab dia tengah-tengah. Okay, so dekat atas ni ada consider macam 3 bilik tidur macam tu. So ni bilik tidur yang pertama. Okay, bilik tidur yang pertama, sizing dia besar, siap katil everything. Siapa yang beli rumah ni, aku nak bagi tahu, kau akan dapat everything apa yang kau nampak dalam rumah ni. Okay, dan dalam ni juga ada satu bilik untuk letak baju and so on. Dan dekat sini pula ada bilik air. Ni bilik air. Bilik air dia tak berkongsi dengan orang lain lah. Okay, dan dia still lagi dapat sikit view pool. Tu pool, ada tingkap dekat sini, korang boleh tengok juga pool. Dan untuk bilik yang ni paling special guys. Sekejap, tapi sebelum tu aku lupa nak tunjuk atas. Aku tengok ni atas. Nampak tak atas dia? Smart kan? Lampu, chandelier gantung.
view pool. Bayangkan kalau katakanlah korang memang nak orang kaya ataupun memang rumah korang memang nice gila lah. So atas ni dia consider macam attached punya bilik lah. Okay, contoh macam ni Okay, so ini bilik tidur yang pertama dekat atas ni. Orang ni bagi tahu dekat anak dia. Dia kata, kalau katakanlah siapa yang dapat anak dulu, dia kena pakai bilik ni. So sebenarnya dekat atas ni consider macam ada 2 bilik lah, tapi dia macam plus 1. Then orang bagi tahu, anak-anak dia siapa yang kahwin dulu, dia akan dapat bilik yang ni. Sebab untuk bilik ni ruang pertama dia. Okay, ruang pertama dia bagi tahu tadi tu. Ruang ni dia boleh view tu. Bilik ni dia boleh nampak view tu. View yang ruang tamu yang main hall tadi tu. Okay. Dan dia juga boleh nampak view swimming pool. Dia dapat 2 area yang best. View living hall dan juga dia punya view swimming pool. Sebelum ni dia bagi anak sulung dia tidur dekat dalam ni. Dan dia bagi tahu dekat anak dia siapa yang dapat anak dulu tidur dalam bilik ni. Sebab apa tahu? Sebab bilik ni dia attach dengan bilik yang ni. Nampak tak? Dia attach dengan bilik yang ni guys. Contoh husband and wife tidur dekat sana, anak-anak boleh tidur dekat sini. Alright. Bilik air dah ready. Bilik untuk nak letak baju-baju pun semua dah ready dekat dalam ni dah. Okay. Right, so dekat sini pula dia ada lagi satu area. Kalau katakanlah waktu anak dia ada tu, kawasan ni consider macam kawasan dia orang buat kerja lah, study everything dekat area sini. Dan kalau sini pula view dia menghadap jalan. Okay. Dan ada satu bilik air dekat area sini. Okay. So aku rasa aku dah house tour satu rumah ni, rumah banglo konsep Mexico pertama dekat Perak ni. Dan siapa yang beli rumah ni, korang akan dapat feel macam Pablo Escobar punya rumah. Orang kaya duduk dekat area Mexico. Korang rasa mafia punya vibe lah. Thank you guys sebab tengok daripada awal sampai habis untuk property ataupun banglo review kali ni. Dan kepada korang yang berminat nak apply rumah ni, harga rumah ni hanya 2.6 juta saja. Kalau korang nak apply sendiri boleh, ataupun korang kenal kawan-kawan korang yang kaya-kaya, datuk ke, datin ke, tan sri ke, boleh sharekan video ni, sampaikan information dekat diorang sebab rumah ni owner nak jual cepat. So, thank you yang tengok daripada awal sampai habis. Dan kalau korang nak tengok lagi property review, house tour, rumah-rumah banglo yang mahal-mahal lagi, korang boleh jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen next rumah kau nak aku review rumah dekat mana. Itu saja guys. Thank you for watching. Jumpa next video.